Kenapa penduduk tempatan menentang Malayan Union? Penduduk tempatan menentang Malayan Union kerana gagasan ini mengurangkan kuasa Raja-Raja Melayu, mengancam kedudukan orang Melayu dan melonggarkan syarat kewarganegaraan. Antara sebab utama bantahan ialah negeri-negeri Melayu dijadikan tanah jajahan British, kuasa Raja-Raja Melayu terhakis dan prinsip jus soli diperkenalkan. Raja-Raja Melayu juga membantah kerana kedudukan dan kedaulatan mereka terjejas. Orang Melayu pula mengadakan rapat umum, menghantar bantahan melalui persatuan dan akhbar, serta berhimpun dalam Kongres Melayu. Hasil penentangan ini, UMNO ditubuhkan dan akhirnya Malayan Union dibatalkan. Kesimpulannya, reaksi penduduk tempatan membuktikan semangat mempertahankan kedaulatan negeri. Sambung ulang kaji di mykelas.com. Jangan lupa like dan share.